Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Nur Azhar Afika binti Abdullah, Guru Pembimbing bagi kumpulan Thinking File. Jom kita berkenalan dengan guru dan juga ahli kumpulan Thinking File. Jom! Hai, saya Cikgu Junaina, Guru Pembimbing bagi kumpulan Thinking File. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Al-Barukan bin Amirul Hamid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rizky Dafur Muhammad Abdullah. Hai, nama saya Muhammad Aryan Idris bin Muhammad Farid. Hai, nama saya Is Muhammad bin Zulhaizan. Hai, nama saya Elia Syabir bin Rosa. Hai, nama saya Muhammad Azhar bin Syakir Aziz. Kami dari kumpulan Thinking File. Objektif projek ini ialah murid dapat belajar berkenaan proses hidup tumbuhan dengan mudah, mencabar dan seronok. Murid dapat belajar dengan lebih mencabar dan menyeronokkan kerana terdapat pelbagai aktiviti menarik dalam inovasi Thinking File ini. Murid perlu menekan switch untuk membolehkan roda berputar. Kemudian, roda akan berhenti di satu nombor. Ambil puzzle yang disediakan mengikut nombor tersebut. Kemudian, selesaikan puzzle tersebut dan bersedia untuk menjawab soalan. Soalan berdasarkan gambar yang terhasil daripada cantuman puzzle tadi. Apabila murid berjaya menjawab soalan dengan betul, pemain akan diberi ganjaran atau token berupa satu segi 3 emas. Pemain yang dapat melengkapkan token segitiga emas terlebih dahulu akan dikira sebagai pemenang. Inovasi ini memfokuskan murid yang sedang belajar tentang topik tumbuhan. Topik ini agak membosankan bukan? Oleh sebab itu, penggunaan dan bantuan dari Thinking File akan membuatkan pembelajaran lebih seronok dan berkesan. Inovasi ini hanya memerlukan kos RM15 sahaja. Murah kan? Inovasi Thinking File ini juga boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Inovasi ini sebenarnya dapat menggantikan corak pengajaran dan pembelajaran secara tradisional iaitu chalk and talk. Inovasi Thinking File ini merupakan cara yang lebih menarik berbanding menjawab soalan dalam buku latihan. Penggunaan litar elektrik untuk memusingkan roda dilihat sebagai elemen terbaik yang menyeronokkan dan menarik minat murid. Penghasilan inovasi Thinking File ini akan memudahkan guru mengawal kelas dan menjadikan pembelajaran lebih seronok dan tidak membosankan. Sekian daripada kami. Terima kasih. Bye!